Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni KCDT pasang CDI CDT padu. KCDT sambung direct. Jadi untuk CDI CDT ni KCDT akan pasang soket lah. Okay. Jadi KCDT sambung. Okay, ada dia punya soket tu mudah untuk kita cabut. Kalau macam ni susah nanti. Kalau kawan-kawan nak pasang kena sambung-sambung macam ni leceh. Jadi KCDT akan buat soket lah untuk memudahkan kawan-kawan pasang CDI. Nanti sampai boleh terus PNP. Tak perlu potong sambung wire macam ni. Macam ni susah. KCDT bagi mudah untuk kawan-kawan. Jadi kita akan sambung soket daripada wiring motor dan KCDT akan sambung soket pada CDI padu. Kalau pasang betul wiring, start tu mudah hidup. Kalau salah pasang wiring ni, boleh short wiring kawan-kawan. Boleh terbakar sistem wiring lah. Jadi bahaya lah. Jadi benda ni kena buat hati-hati. Okay guys, kita akan ambil dia punya ni. Lepas tu kita pasang. Okay, lepas tu kita sambung macam ni. Okay guys, jika kita tersilap masuk pin dalam soket, kita pakai alat ni untuk keluarkan pin semula. Okay, macam ni. Okay, masukkan dekat lubang yang kecil tu. Lepas tu tarik. Untuk lubang yang ni pasang dekat sini lah. Ni ada alur dia, kena ikut alur dia yang kecil. Okay, untuk yang belakang ni. Lepas tu, kawan-kawan dah buka, kawan kena naikkan balik. Naikkan balik untuk kita lock dia lah. Okay, macam tu. Tu masuk dah sini. Tu. Oh, sampai dia tak. Dia dah lock lah. Macam ni dia tak tercabut dah. Okay guys, jadi yang ni wire terakhir untuk kita sambung soket ni. Ini soket yang ke-5. EFI ada 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini. Jadi kita akan sambungkan. Ambil dia punya pin ni. Kawan lipat kan macam ni. Touch dengan pin. Lepas tu masukkan macam ni. Lepas tu lock kan. Masukkan dalam ni. Untuk kita punch pin. Okay. Untuk kita lock pin. Okay, siap. Jadi pin dah lock. Okay, nampak? Dia dah lock. Jadi kita boleh pasang lah. Okay, kita masuk yang dalam pin ni. Alhamdulillah, siap. Daripada wiring motor punya CDI ni KCDT dah sambung dengan baik. Kena pastikan pasang betul untuk elakkan daripada short lah. Okay guys, jadi untuk soket daripada wiring motor dah siap pasang pin dia. Jadi KCDT akan pasang pula soket untuk CDI CDT padu. Jadi KCDT akan ambil kepala dia. Lepas tu KCDT ambil dia punya pin lah. Ni pin dia. KCDT akan sambung kan. Okay guys, jadi dah pasang pin ni. Okay, untuk pin ni kawan-kawan kena lock yang dia punya tembaga dulu. Okay, yang pertama. Kalau tak lock yang tembaga nanti tak touch, tak ada api lah. Okay, kena lock yang tembaga dulu. Pastikan tak tercabut. Kita ambil pegang 1, 2, 3. Okay, tak tercabut. Jadi dia tu tanda dia dah lock lah tembaga. Lepas dah lock yang tembaga ni, kawan-kawan lock dia punya wire pula yang bawah ni. Guna yang ni juga. Okay. Jadi KCDT akan siapkan untuk kita sambung. Okay guys, jadi KCDT dah siap pasang pin tembaga dia. Jadi KCDT akan sambungkan lah dekat dia punya soket. Okay, ini soket untuk 5 pin. Okay, jadi kita akan sambungkan. Okay, untuk yang oranye ni dekat sini. Okay, sampai dia bunyi tak merah putih dekat sini. Okay, ni wire hitam. Hitam putih dekat tengah-tengah. Masukkan sampai ada bunyi tak. Okay, dah masuk. Yang last sekali warna merah dekat bawah yang last sekali sini. Sampai ada bunyi tak. Jadi dah siap semua pasang pin dan kita boleh sambung lah kat sini. Okay, PNP saja. Okay, jadi nanti sampai pada rumah kawan-kawan boleh PNP saja macam ni. KCDT buat siap soket ni. Jadi nanti yang soket ni tak payah lah. Sebab yang ni daripada motor kawan dah memang ada ni. Okay, jadi yang untuk yang CDT padu ni KCDT buat siap soket. Nanti sampai PNP saja macam ni. Okay, start dah boleh guna. Okay, jom kita try start. Kita hidupkan motor. Okay guys, getah o-ring ni tadi pun KCDT dah tukar untuk ini. Yang lama itu dah putus. KCDT dah tukar baru. Ni spare punya. Jom kita try hidupkan motor. Sebelum tu kita on dulu full kop minyak. Okay, kita dah on. Okay guys, kita akan start. Memang ketat.
Jika berminat untuk order CDI CDT padu, boleh WhatsApp nombor Kin CDT di bawah. Terima kasih support.